lagi. Sana pun sampai pakai, sana pun kita pakai lagi. Oi. Yelah. Tapi saya punya motor dekat bengkel lah, Amjad. Jam road. Alah, kau tak payah fikir ni lagi. Jom, kau ambil helmet lagi. Tak payah fikir lah. Nak helmet. Ambil helmet ni. Helmet yang ada span tak ada ke? Alah, tak payah soal span lagi. Ini yang ada ni. Kau pakai je lah. Yelah. Aduh. Sakit kepala, Amjad. Kau nak buat apa ni? Nak buat apa lagi? Nak naik motor lah. Motor kau mana? Motor saya kan dekat bengkel. Kan saya cakap tadi jam. Dah tu, kau cari dah motor lain. Tak payahlah naik motor aku. La ilaha illallah, kedekutnya. Mana ada motor? Tak ada motor, kau naik taksi je. Alah, kedekut sangat. Naik belakang je pun. Pergi sekali lah. Tadi kata nak pergi sekali. Memang pergi sekali. Tapi kau bawa motor kau lah. Bini aku tak bagi bawa perempuan. Perempuan apa bendanya? Saya laki. Bini aku tak kasih bawa laki tak kenal. Tak kenal apa bendanya, Amjad. Saya Zuki. Bukannya orang lain. Bini aku tak bagi bawa Zuki. La ilaha illallah, kedekutnya orang tua ni. Naik belakang je pun. Sekali pergi, saya tumpang belakang. Itu pun tak boleh, kedekut. Alah, tunggulah Abang Jad nanti Abang Jad nak tumpang saya. Tak ada dah saya nak bawa. Aduh.